Lain-lain. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina bi rahmatika ya Sini amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbal alamin. Dah ambil tengok ni. Ni. Kenapa lagi tak boleh percaya ni? Okey, semua guys buat buku siap. Baik go. Okey, so kita tengok balik macam semalam. Apa yang kita belajar? Semalam pasal yang mana hari ni kita akan tengok juga pasal kehidupan seharian kita. Yang mana kalau awak tengok ni, ini berkaitan apa? Bumi. Bumi dengan matahari. Yang mana kalau awak boleh sebut tak ni? Sabar tak ni. 149 juta. 149 juta. Tak ke? 149,000. Juta. 100,000 Kalau kita sebut tu mesti kita sebut digit kan? Sebab dia banyak sangat. Okey, so kita akan tengok juga next. Okey, so yang ini pasal virus. Kalau kita tak jaga kesihatan kita, macam kita tahu lah 2 tahun lepas kita tahu pasal COVID. COVID tu virus lah. Yang mana kalau awak tengok nombor ni 0.00000023. Adakah itu digit yang kecil ataupun besar? Kecil. Okey. Yang tu tengok kenapa? Tak tahu ni. Okey, simpan dulu So, kalau dari segi populasi di dunia. Okey, populasi di dunia di mana kita tahulah bilangan manusia, tak kisahlah dia dekat Malaysia ke, dia dekat Korea ke, Sabah, Sarawak sekalipun, satu dunia. Yang mana kalau awak boleh sebut tadi 8 juta ke 8 bilion? 8 bilion. 8 bilion. Betul. So adakah itu jumlah yang sikit ataupun banyak? Banyak. Kalau dia meningkat kepada 10,000, 10 juta bilion, 10 bilion juta, lagi banyak lah, betul? Jadi bila awak nak tulis tu, nombor tu makin pendek ke makin panjang? Makin panjang. Jadi dekat sini kita akan belajar macam mana kita nak bagi pendek dengan dia, tetapi masih jumlah yang sama, nilai yang sama. Okey. So kita akan tengok juga, okey, definisi cara menulis suatu nombor tunggal dalam bentuk piawai. Yang mana bentuk piawai dia ialah, ini ke bentuk piawai lah, belum lagi nombor tunggal. Okey, bentuk piawai iaitu A darab 10 kuasa N. Yang mana range tu ialah 1 tak lebih, tak kurang, tak lebih daripada 10. Okey, so kita akan tengok juga macam mana nak kira nombor tunggal kepada bentuk piawai. So siapa ingat lagi, kalau nombor bentuk piawai tu kita nak ubah ke kiri ke kanan, siapa ingat lagi? Okey, cuba. Siapa ingat yang semalam kita belajar pasal kalau nak bergerak ke kiri dan ke kanan, okey, nombor tunggal kepada bentuk piawai, macam mana awak tukar? Bergerak daripada titik, bukan? Okey. Okey, so betul. So kita akan tengok contoh macam mana kalau soalan ni 17865. Memang kita boleh sebut nombor ni. Memang kita tahu macam mana nak sebut nombor ni. Tetapi apa keyword yang cikgu cakap semalam? Nombor depan. Cikgu cakap semalam betul nombor depan, tetapi kita declare kalau nombor depan tu kita cakap macam single. Betul? Jadi 17865. Jadi kita nak ambil satu. Okey. Dan kalau awak tengok 1.7865 darab 10 kuasa 4. Kenapa? Siapa jawab? Sebab dia gerak belakang ke depan.
Gerak 4 ke depan. Okey. Kita akan tengok P juga. 0.00123. Okey. So, walaupun nombor ni ada desimal di sini, walaupun apa-apa sekalipun, nombor tu kita mesti kena jadi satu single. Okey. So, kalau kat sini kita ambil apa? 1.23 darab 10 kuasa 3. Okey. Kenapa? Dia yang ini, yang tadi positif, ini negatif. Kenapa? Dia bergerak ke belakang. Okey, betul. Bergerak berapa kali? 3 kali. Kenapa dia tak boleh jadi 12.3? Sebab ambil nombor single. Nombor single, betul. Okey, seterusnya, walaupun sini dia tak ada unit, tapi ada meter. Okey, 6280. Kita ambil nombor single sebagai 6 Jadi 6.28 darab 10 kuasa 3. Kenapa? Gerak kali. Berat ke depan 3 kali. Gerak ke Depan depan 3 kali. 3 kali. Okey. Jadi kita dah selesai tengok yang tu. Hari ini kita akan tengok macam mana bentuk piawai kita tukar kepada nombor tunggal pula. Semalam nombor tunggal tukar kepada bentuk piawai. Hari ini bentuk piawai kepada nombor tunggal. Dia ada perbezaan di sini sikitlah. Macam tadi awak tahu sini negatif kan? Sini positif. Tapi kita tukar. Dia dah jadi terbalik. Okey. Kalau positif 2.35 inilah kita panggil sebagai nombor bentuk piawai. Okey, 2.35 darab 10 kuasa 4. Ini positif ke negatif? Positif. Bila positif kita bergerak ke depan. Okey, tengok. Kenapa dia jadi macam ni? Kita gerak 4 kali. 1 2 3 4. Okey, sebab tu dah jadi 2 3 5 0 0. Boleh faham kenapa dia bergerak macam ni jadi positif je tu? Boleh? Berbalik kepada sini. Okey. Seterusnya 5.72 darab 10 negatif 2. Negatif. Dia bergerak ke Belakang belakang berapa kali? 2 kali. Jadi kalau kita bergerak 1 2 2 kali lah. Negatif 2 kali. Okey, 0.0572. Boleh? Boleh. Seterusnya C, 0.04 darab 10 kuasa 3. Okey, dia positif. Tadi negatif. Sekarang positif. Awak kena tengoklah kalau positif bergerak ke depan ke bergerak ke belakang? Ke depan. Berapa kali? 3 kali. Jadi kalau sini dia bergerak 3 kali, betul kena dapat 40? Betul. Okey. Kalau cikgu bagi contoh, ini kalau dah tersedia ada. Cikgu bagi contoh lain pula, okey? Kalau 1.23. Boleh nampak ke? Darab 10 kuasa negatif 1. Apabila negatif, bergerak ke depan ke belakang? Berapa kali? 1 kali. Betul? Dah akan jadi 0.123. Okey. So jadi cikgu nak tengok sikit macam mana awak boleh faham ke? Boleh faham? Cikgu nak tengok. Cikgu nak awak keluarkan buku tulis. Awak cuba soalan yang ada dekat slide. Okey, kita tengok bentuk piawai kepada nombor tunggal. Okey. Cikgu sampai semalam boleh tak? Boleh. Cikgu bagi masa dalam 10 minit. Okey. Siapa tak faham boleh tanya. Okey. Sama-sama kita bincang tapi awak cuba dulu buat dulu.
Ke depan. Ni tambah kosong. Lebih. Dah siap ke? Ya. Dah. Okay, jadi cikgu nak pilih korang lah untuk jawab soalan dekat depan. Boleh, semua dah siap eh? Dah siap. Soalan 2. Soalan 3. 4. Okay, boleh buat depan. Kita bincang macam mana. Kita bincang tengok sama-sama. Terus salam betul. Song point yang kita cuba. Song point apa yang song point mana dua? Kosong. Kosong itu. Dia dapat bagian. Tak ada titik tu.
Tengok. Semua dah siap kan? Kita bincang sama-sama. Lepas kita tengok ni betul ke kawan awak buat ni. Okey, soalan 1. 6.5 darab 10 kuasa 3. 6.5 darab 10 kuasa 3. Yang mana 10 kuasa 3, 3 itu negatif ke positif? Positif. Jadi, bila dia positif, dia gerak ke depan ke belakang? Ke depan berapa kali? 3 kali. Jadi betul lah kawan awak ni. 1, 2, 3. Dia akan dapat 6,500. Semua okey? Soalan 1 ni? Okey, soalan 2. 8.1 darab 10 negatif 2. Okey, awak rasa kawan awak bagi ni jawapan ni betul? Salah. Kenapa salah? Sebab kosong dia 2. Sebab dia gerak satu je. Lagi? Ada lagi? Tak apa. Kita bukan nak marah kawan awak. Kita bincang sama-sama. Okey, ada lagi tak yang awak nampak kat sini salah? Kenapa? Sebab ada 1-0. Dia 1-0. Dia gerak tu betul ke tak betul? Salah. Salah. Jadi kita tengok macam mana nak buat. Okey, 8.1 darab 10 negatif 2. Dari mana kita gerak ke? Ke depan. Berapa kali? 2 kali. Kita akan gerak 1, 2. Yang mana dia akan dapat 0.01. Apa itu? Okey, 0.081. Betul. Okey. Betul. Dekat dalam sikit. Okey, betul. Okey, so kita akan tengok soalan nombor 3 pula. 2.4 darab 10 kuasa 6. Okey. Positif. Yang mana positif tu kita gerak ke depan ke belakang? Ke depan. Berapa kali? 6 kali. Kan kita gerak. Awak jangan mula daripada sini. Mula dekat mana titik tu dia dulu lah. Gerak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, saya akan dapat 2, 4, berapa kosong? Baru kosong. 5 kosong. Okey, betul? So, kita akan tengok soalan nombor 4 pula. Okey. Soalan ni, kuasa ni negatif ke positif? Negatif. Bila dia negatif, dia gerak berapa kali pula yang ni? 5 Kali. 5 Kali. Dia bergerak 5 kali ke depan ke belakang? Ke depan. Kita tengok balik nota tu. Dia gerak ke depan 5 kali. Jadi kalau awak buat tu, kosong awak tu dapat berapa? Awak tengok balik, awak tulis tu yang awak kira tadi tu kosong ada? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. 0.000059. Okey. Dan soalan yang terakhir kita tengok 1.2 darab 10 kuasa 4. Okey, kalau awak tengok jawapan ni betul ke dia buat? Betul. Betul ke dia buat ni? Tak nampak? 1 point. Betul ke tak betul dia buat ni? Tak ada bulat. Tak ada apa pula. Ha? Siapa setuju? Angkat tangan. Betul ke tak betul dia buat ni? Salah. Kita bincang. Bukan Bincang. kata oh tu betul, tu salah. Ha? Ada point? Okey, kita tengoklah sama-sama. Kalau sini positif dia gerak ke Belakang. belakang 4 kali. 1, 2,
2, 3, 4. Jadi kosong tu ada 3. Betul ke? Dapat 12,000. Okey. Boleh ke? Boleh. Siapa tak faham kat sini? Boleh jangan tanya. Faham? Jelas? Okey, kalau macam tu kita tengok lagi soalan macam mana. Kita tengok soalan dekat dalam buku latihan. Awak buka muka surat 19. Buka muka surat 19. Soalan B. Soalan B. 1, 2, 3, 4. 19. Soalan surat 19. Soalan 1, 2. Buku latihan. Buku latihan. Muka surat 19. Okey, dah. Dah, okey, kita bincang sama-sama soalan 1. Okey. Cikgu panggil awak. Okey. Cuba awak bagi tahu jawapan awak macam mana? Boleh tak? Boleh. Siapa awak berdiri situ? Siapa? Boleh. Awak pilih ke depan.
Okey. Boleh. So, kawan awak ni dia buat soalan dia kata 5.692 darab 10 kuasa 1. Jadi, dia dapat 56.92. Setuju ke? Setuju. Setuju. Kenapa? Boleh beritahu sebab kenapa? Sebab gerak satu satu. ke? Ke? Ke belakang. belakang. Okey, seterusnya cikgu minta bagi PPSM. Soalan nombor PPSM. Dia sakit. Memang. soalan nombor 2, 8.05 4 darab 10 kuasa 4. Jadi dia dapat 8.0540, betul? Betul. Setuju? Okey, sebab kenapa buat setuju? Jawapan dia betul. Dia gerak 4 ini. Dia gerak 4 kali belakang ke Belakang. belakang. Kenapa tak boleh ke depan? Sebab dia bukan Ada positif. Ada positif. Okey, kalau soalan nombor 3, 4.83 darab 10 negatif 3. Okey, kalau 10 negatif 3, dia gerak ke depan ke belakang? Ke depan. Ke depan 3 kali. Jadi jawapan akan jadi 0.00483. 0.00483. Dan soalan yang keempat 9.27 darab 10 negatif 5. Jadi awak dapat berapa? 927. Betul. Okey, boleh faham ke? Jelas? Ada berapa soalan kat sini? Ada siapa tak faham kat sini? Boleh? boleh. Okey, jadi seterusnya cikgu nak tengok awak punya kerjasama dekat dalam grouping. Cikgu ada nak nilai awak dari segi quiz. Okey. Boleh ke kalau awak duduk dalam satu tempat, dalam satu meja awak kumpul dalam satu grup? Boleh? Okey, awak gerak sekarang. Peraturan nak main ni, peraturan nak main ni, okey. Dia ada banyak soalan. Banyak soalan, jadi cikgu tak nak soalan tu dijawab orang yang sama. Okey, kalau cikgu nampak dia 2 kali jawab tu, cikgu minta awak sama-sama bincang dengan kawan awak. Macam mana nak jawab soalan tu? Jangan bagi kawan awak yang sama je yang jawab. Okey, boleh? Cikgu dah nak. Waimin nak. Okey, lepas tu jangan tekan dulu. Tengok soalan dulu, kira baru awak tekan. Tak sini, tak sini. Okey? Ini dia, kita tekan dia. Mama, please. Main nak try. Jadi dia makan dia tekan. Ya. Okey. Alamak. Kenapa? Kita sama-sama beri bantu tengok awak sok main. Sama-sama lah, sama-sama. Ya. Baik, Jo. Okey.
Tengok dulu soalan, macam mana nak jawab, baru awak tekan dan jawab. Okey, siapa cepat dia dapat, memang betul. Siapa cepat dia dapat, tapi dia bukan soalan. Boleh? Yelah. Tak sini mah. Sini. Buzzer sini nak buka? Try. Okey. Satu tu ada ipan ni apa? Okey. Boleh? Kita mula. Boleh. Sudah bagi pun. Astagfirullahaladzim. Aduh, perempuan ni. Nak bising. Sebab kotak ni 1, 2, 3. Saya. Tekan buzzer dulu. 3, 2, Tengah. yang ni dulu. Satu tu. 1, 2, 3. Nombor ni tu. Tiga. Bukan. Dan kejap 2, kejap 3. Tiga, Dalam 3. 3 tau. Tak, asyik aku. Tak apa, kita tengok je. Duduk dulu. 1. Di sini bukan 2. Ya, buat tengok dulu nak tahu. Okey, seterusnya. Siapa ni? Okey lah. Tiga. Satu. 1. Seterusnya. Siapa yang dulu? Amanah. Aku dah tadi. Tiga. Siapa? Tengah ego, tengah. Tengah. Pasti. Pasti Tiga. Cikgu tengok mana yang tekan buzzer dulu. Okey. Dulu je. Kau tekan baru nak tanya. Siapa dah? Dalam lekop piawai. Cakap siapa nak? 3, 2, 1. 1, 2. Okey. Kira. Ni apa? Tengah. Satu. Satu kedua. Satu. So ada 4 kan? Tak, apa empat? Kecil. Dua. Tengok. Satu. Satu ego. No, orang bising ego lah. Keputusan kat cikgu lah. Dua. Seterusnya. Betul tak? Sumpah. Dia kata satu. Dua. Amat tak? B. Total 8.3. C. Betul lah. Okey. 5.43. Abi tahu mana? Dapur. Dua lah. Nombor tunggal. 9.580. Lima, enam, sembilan, tujuh, satu. Bagus je kamu. Apa? Kat sini. Kamu tak. Kita tengok juga macam mana awak boleh faham ke? Daripada soalan yang kita bagi tu. Tak apa, sampai angkat tangan. Jangan keliru nombor tukar kepada nombor bentuk piawai. Nombor bentuk piawai jangan salah tukar untuk jadi nombor tunggal. Boleh? Dah. Tengok. Okey, untuk quiz yang ini saya akan nampak sedikit sama dengan angka berti dan angka berti. Tapi ada juga yang akan soalan awak dari segi nak tukarkan dalam bentuk piawai. Okey. Bincang dulu dalam rumah awak sebelum tekan buzzer. Okey. Mana ni? Skor. Ibu buat. Tadi betul buat. 9
Oh, mana ada A, B, C, D, E, Empat. Kau boleh tak? Bodoh. Aku dah tak ada. Kau boleh tak? Mana? Tiga. Empat. Tapi memang betul. Rumah aku tak suka rumah ni. Satu. Dia udah tiga lama. Kami tiga lama tu ke? Tapi kita nampak yang ni Pandai betul. jangan macam tu. Ni. Angka berarti. Pada Angka berarti. Tak, itu piawai. Piawai. Tak aku berhenti. Ini angka berarti. Angka berarti sini. Satu. Satu lupa. Satu. Kami dulu. Kami mengalah. Satu. Lambat tekan. Lambat betul. Empat. Dua. Tiga. Ya, bodoh. Tiga. Situ. Bagi dia. Ya, nanya. Dua. Pasti. Dah bagi tamu dah. Ada yang keliru ke kat sini? Ada. Kami bekerjasama. Kita sama. Okey, kita akan tengok buat latihan. Silap. Okey. Tengah tu. Awak ambil buku latihan ni. Okey. Kita dah cuba ke soalan A tu? Tapi kita belum bincang lagi kan? Dah bincang lah. Okey, dalam macam tu. Boleh ke awak sempit ke kalau sempit? Gerak sikit. Okey, sebab cikgu nak test awak. Cikgu nak bagi space sikit kat awak untuk selesaikan soalan nombor tugas kepada penjawab. Boleh awak salin. Kalau sempit, awak boleh bergerak sikit. Bagi awak tulis. Okey, buku tulis ada kan? Dah baik cikgu. Tak ada tugas. Mana? Oh tu. Itu. Salih dah. Mestilah kena salin. Sampai ke ni. Yang ini nombor tugas tukar kepada bentuk piawai. Oh. Yang kita buat tadi sebelum ni ialah nombor bentuk piawai tukar kepada nombor tugas. Tak. Orang ni. Ni. Lama sekarang. Oh. Masuk ke depan. Awak sekarang langsung. Oh, sekarang si No, ni. Saya.
Tak tak, orang dia coba ada lepas hari oh dia lupa nombor 1 10 Tiga macam lagi. Okay, jangan silap. Kita ada dua kan. Tukar kepada pegawai. Tukar je lain. Tetapi kalau untuk pegawai, tukar kepada tunggal, dia akan jadi terbalik. nombor 1 tu tak ada semua dua dia set lagi sikit dia set lagi sikit lepas ni ni lepas ni Ejek nombor 4 bukan dapat negatif 5 oh nombor 4 negatif 5 negatif 4 5 ada Lena kan ni 5 dapat asal dapat 5 dapat ini mana Okey, jom kita bincang. Soalan 1 45000. Jadi ini nombor betul tunggal ke nombor untuk piawai ni? Tunggal. Apabila tunggal, cikgu siasa ingatkan awak kena jadi nombor tu jadi Piawai. Untuk piawai yang mana nombor depan tu dia akan jadi Single. Okey, lalu sini 4 aku 4. Betul? Betul. Jadi 4.5 4.5 darab 10 kuasa 5 5. Dia gerak ke depan ke belakang? belakang. Belakang. Betul. Okey, soalan nombor 2 0.0072. Okey, jadi ini betul ke? Dah siap belum? Belum. Okey, jadi kita kena jadikan nombor ni macam mana? Piawai. 7.2 negatif 3 negatif 4 3 Kalau ni 9.2
Kita. Tujuh. Kenapa? Sekejap, sudah 6 ni. Kalau 6 jadi berapa? 92.0. 92 kan? Kalau 6. Kalau satu lagi 10.7 akan jadi 92 darab 10. Okey. 5 kali negatif 4. Okey. Boleh baca cakap dia akan jadi 5.6 darab 10 negatif 2. Betul tak kalau cikgu cakap dia dapat 5.6 darab 10 negatif 2. Betul tak? Ini je. Kenapa salah? Kenapa salah? Tengok. Kenapa salah? Kosong tu ada 4. Betul. Okey. So yang terakhir 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Okey, sini orang berapa? 3.210 Darab 10 kosong 10 kuasa 6. Okey. Jadi awak faham ke apa yang awak belajar ni? Jadi awak terangkan sikit, awak bagi tahu ke cikgu. Kalau nombor tunggal kepada bentuk piawai bergerak, titik tu dia bergerak macam mana? Ke depan ke belakang. Yelah ke depan tu jadi apa? Negatif, positif? Negatif, belakang negatif. Ke belakang positif. Kalau bentuk piawai kepada nombor tunggal, macam mana? Betul ada kena gambar. Nombor bentuk piawai kepada nombor tunggal, macam mana dia bergerak tu? Terbalik. Dia terbalik. Macam mana terbalik tu? Depan jadi positif. Negatif. Belakang negatif. Okey. So, cikgu tengok semua bagi sama dengan baik. Okey. Jadi cikgu nak awak hantar buku. Cikgu nak check. Kan awak ada buat latihan dekat dalam buku kan? Buku tulis. Buku tulis. Cikgu nak awak hantar kat depan ni. Dia tak dah. Akak ada yang dah siap sebelum ni? Mana dalam buku tak Tak, yang sebelum ni. Soalan semalam kan dia kat Tak hilang. Ini siapa yang Ya. Dah buat. dah buat. Tak. Uji minda. Cikgu ini. Tak sini lagi. Cikgu ingat. Uji urus. Ejek tau eh. Hantar. Betul. Ingat tulis lah. Siapa panggil? Kita dah tulis. Yang mana pensel tu? Pen aku bukan. Cikgu ni asal dulu. Tak apa. Ni kaku tadi. Abah tak siap. Dia dah. Dia kat mana? Yang lain, tiga. Jangan lama. Weh. Mundur kau ada sikit. Oh, kau ajar kau. Boleh apa? Jujur tak Cikgu, mana tempat off? Dia tak ada off. Dia kena bateri je dah. Dia kena bateri. Habis dah bateri kau tekan-tekan. Hantar kat depan ni. Mana button tadi? Dekat depan ni. Dia ni cabut lah bodoh. Mekanik. Bateri remote rumah dia habis drive. Yang bodoh. Itu tak dapat apa tu. Yang depan. Bantu. Yang lelaki pun hantar. Sugar.
Tu ada lagi 3 orang. Ada lagi 3 orang. Dia cepat sikit. Kembali je ke? Program ni lah boleh rosak kan. Okay. Kalau sikit lagi. Okay. Tu dah jauh tinggi dia. Ketua tak ada kan? Tak ada.